Assalamualaikum guys. So cerita hari ni adalah pasal keperluan manusia. So sebenarnya manusia ni dia ada 3 je elemen keperluan yang perlu ada dalam diri dia. Kan? Yang kita selalu dengar tu, rohani, jasmani dan akliah. Iaitu keperluan spiritual, kan, fizikal dan juga mental. Tiga benda ni lah kita perlu ada dalam diri kita. Kan, kalau kata orang tu dia lemah rohani dia, maka orang akan cakap lah orang tu tak beriman dan sebagainya, kan. Kalau kata orang tu dia lemah fizikal dia, orang akan cakap dia cacat, dia ni lah, dia tempang dan sebagainya. Betul tak? Dan kalau kata orang tu lemah mental dia, maka orang akan cakap dia bodoh, sewil dan gila, kan. Jadi inilah tiga keperluan yang diperlukan oleh manusia lah. Makanan yang diperlukan untuk dia hidup dalam keadaan yang seimbang sebagai makhluk bernama manusia, kan. Yang pertamanya adalah fizikal. Dia perlukanlah makanan, minuman, tidur, rehat, kan, beriadah, dia perlukan perhubungan dan sebagainya. Itu makanan untuk fizikal dia. Dan makanan untuk spiritual dia ialah untuk dia mendekatkan diri dia dengan Allah Ta'ala, kan. Zikir, mengaji, solat, melakukan ibadat-ibadat ritual, kan, melakukan benda-benda yang baik, kan, lillahi ta'ala. Itu adalah hubungan rohani, iaitu hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Nombor 3 ialah dia perlukan juga makanan mental, kan. Dia perlu belajar, dia perlu dapatkan ilmu, dia perlu mengembangkan ilmu pengetahuan yang dia ada, kan. Itu cerita dia. Jadi itu 3 perkara yang utama lah, keperluan yang ada dalam diri manusia secara fizikal dia, kan. Keperluan luar dia adalah berkenaan dengan berkenaan dengan duit, kan, dan lain-lain, kan. Itu yang luar lah, networking ke, kan, hubungan suami isteri ke, hubungan keluarga, kan. Itu perkara luar. Tapi 3 perkara yang utama ialah jasmani, rohani dan akliah. Kalau dia tak balance, kan tuan-tuan, dia akan jadi masalah lah. Kalau rohani dia tak balance, dia problem, kan. Dia akan menghadapi masalah gelisah, resah gelisah, dia akan menghadapi masalah anxiety dan sebagainya. Kalau dia punya jasmani tak cukup, dia akan kurus, dia akan lapar, dia akan sakit, kan. Dan kalau kata mental dia tak cukup, dia akan jadi orang jahiliah lah, jadi orang yang tak faham benda-benda, senang kena tipu, senang ditindas dan sebagainya, kan. Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan, daripada 3 elemen ni, kan, elemen yang paling penting untuk dipelihara ialah elemen rohani, kerana rohaninya merupakan pentadbir kerajaan pada diri kita sebagai manusia. So jaga hubungan dengan Allah, kerana itu yang paling penting sekali. Alright, itu saja pesanan FY. Assalamualaikum, bye.